Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Rohaizat Firuz Nizam, nombor metrik C25B2834. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk pembentukan nilai sosial individu melalui aspek biologi dan budaya dalam masyarakat setempat. Dalam perbentangan ini, kami akan menghuraikan bagaimana nilai sosial seseorang individu terbentuk bukan secara kebetulan, tetapi melalui pengaruh faktor semula jadi dan budaya yang wujud dalam kehidupan seharian masyarakat. Nilai sosial merupakan asas penting yang membentuk tingkah laku individu serta cara seseorang berinteraksi dengan orang lain dalam sesebuah masyarakat. Dari sudut antropologi, nilai sosial tidak terbentuk secara semula jadi semata-mata sejak lahir. Sebaliknya, dibentuk melalui dua aspek utama, iaitu aspek biologi dan aspek budaya. Sebagai contoh, aspek biologi merujuk kepada ciri semula jadi manusia seperti umur, jantina dan keupayaan fizikal. Ciri-ciri ini mempengaruhi peranan sosial seseorang dalam masyarakat. Namun, ciri biologi ini tidak berfungsi secara terasing. Aspek budaya pula merangkumi adat resam, agama, norma dan amalan hidup seharian yang membimbing individu tentang cara bertindak dan berinteraksi. Sebagai contoh, seseorang individu mungkin dilahirkan dengan ciri biologi tertentu, tetapi nilai seperti hormat menghormati, tanggungjawab dan kerjasama dipelajari melalui proses sosialisasi dalam masyarakat setempat. Oleh itu, perbentangan ini akan memberi tumpuan kepada perbincangan bagaimana aspek biologi dan aspek budaya saling melengkapi dalam membentuk nilai sosial individu dengan mengambil contoh masyarakat setempat secara khusus. Halo, Assalamualaikum. Nama saya Hafiz Daudi Osman. Hari ini saya akan membentangkan mengenai aspek biologi umum. Aspek biologi yang pertama dan paling asas dalam mempengaruhi nilai sosial ialah faktor umur. Umur bukan sahaja menunjuk kepada perbezaan fizikal dan tahap perkembangan individu, tetapi turut menjadi asas kepada pembahagian peranan serta kedudukan sosial dalam sesebuah masyarakat. Dalam kebanyakan masyarakat, umur berfungsi sebagai penanda aras yang menentukan hierarki sosial, tanggungjawab dan hak individu. Perbezaan umur membentuk struktur sosial yang jelas di mana setiap peringkat umur mempunyai peranan yang tertentu yang diiktiraf serta dihormati oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahawa faktor biologi seperti umur tidak beroperasi secara terasing, sebaliknya memperkukuh oleh norma budaya dan sistem nilai yang diwarisi. Sebagai contoh, dalam masyarakat Melayu tradisional di kampung, warga emas dihormati kerana dianggap sebagai sumber kebijaksanaan, pengalaman dan nasihat yang bernilai. Mereka sering diberi kedudukan istimewa dalam majlis atau perbincangan keluarga. Kanak-kanak pula dibentuk melalui proses sosiologi untuk mematuhi bersopan santun dan mendengar kata orang yang lebih tua. Nilai menghormati orang tua ini lahir daripada perbezaan biologi umur yang kemudiannya disokong oleh budaya melalui adat, pendidikan dan amalan sosial. Malah dalam konteks moden, umur juga menjadi faktor dalam menentukan kelayakan seseorang untuk memegang jawatan, membuat keputusan dan melaksanakan tanggungjawab tertentu dalam organisasi dan masyarakat. Kesimpulannya, umur sebagai faktor biologi memainkan peranan penting dalam pembentukan nilai hormat dan adat dalam masyarakat. Interaksi antara biologi dan budaya menjadikan umur bukan sekadar ukuran fizikal, tetapi juga simbol status sosial yang mempengaruhi hubungan antara generasi serta memastikan kelangsungan nilai moral dan budaya dalam masyarakat. Nama saya Nurul Hazwani Adi Natasha binti Afendi dan saya akan menghuraikan tentang aspek biologi, jantina dan keupayaan fizikal. Selain umur, jantina dan keupayaan fizikal turut mempengaruhi nilai serta peranan sosial individu dalam masyarakat.
Selain itu, masyarakat sering membagikan peranan sosial berdasarkan kekuatan dan kemampuan fizikal seseorang agar setiap tugas dapat dilaksanakan dengan berkesan. Contohnya, dalam aktiviti gotong royong di kampung, lelaki dewasa biasanya melakukan kerja berat seperti mengangkat barang dan membersihkan kawasan. Manakala wanita terlibat dalam penyediaan makanan dan pengurusan individu yang mempunyai keupayaan fizikal terhad pula diberi peranan yang sesuai. Pembahagian ini mewujudkan nilai kerjasama dan saling melengkapi dalam kalangan masyarakat. Kesimpulannya, faktor biologi seperti jantina dan keupayaan fizikal membantu membentuk struktur peranan sosial yang diterima secara kolektif dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik dan saya akan terangkan tentang biologi kepada budaya. Biologi merupakan asas kepada kewujudan manusia seperti perbezaan jantina dan ciri fizikal. Namun begitu, dalam kehidupan bermasyarakat, budaya memainkan peranan yang lebih besar dalam membentuk tingkah laku, pemikiran dan peranan sosial seseorang individu. Oleh itu, peralihan daripada biologi kepada budaya menunjukkan bagaimana manusia tidak hanya ditentukan oleh sifat semula jadi, tetapi juga oleh pengaruh persekitaran sosial. Budaya menentukan cara manusia mentafsir dan menggunakan asas biologi tersebut dalam kehidupan seharian. Setiap masyarakat mempunyai norma, nilai dan adat yang berbeza yang mempengaruhi cara individu berfikir, bertindak dan berinteraksi melalui proses sosialisasi seperti dalam pendidikan keluarga, pendidikan dan pengaruh masyarakat. Individu belajar peranan yang dianggap sesuai berdasarkan budaya mereka, bukan semata-mata faktor biologi. Sebagai contoh, menjadi lelaki atau perempuan bukan hanya menentukan oleh biologi. Budaya mengajar bagaimana seseorang itu perlu berpakaian, bersikap, bercakap dan memikul tanggungjawab dalam masyarakat. Di sesetengah budaya, lelaki dianggap sebagai pemimpin keluarga manakala perempuan bertanggungjawab dalam urusan rumah tangga. Namun, dalam masyarakat moden ini, peranan ini semakin berubah apabila budaya menggalakkan kesamarataan dan peluang yang sama tanpa mengira jantina. Hal ini membuktikan bahawa budaya boleh mengubah tafsiran terhadap peranan biologi. Kesimpulannya, walaupun biologi memberikan asas kepada identiti manusia, budaya bertindak sebagai nilai, norma dan peranan sosial seseorang individu. Peralihan daripada biologi kepada budaya menunjukkan bahawa peranan manusia adalah fleksibel dan boleh berubah mengikut perkembangan masyarakat. Oleh itu, memahami peranan budaya membantu kita menghargai kepelbagaian dan perubahan dalam kehidupan sosial manusia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Nama saya Nurul Syakila Ashikin binti Ainuddin dan saya akan menerangkan tentang aspek agama. Agama merupakan salah satu aspek budaya yang signifikan dalam masyarakat Melayu, khususnya agama Islam yang menjadi agama rasmi negara. Dalam konteks sosial dan budaya, ajaran Islam bukan sahaja berperanan sebagai panduan kerohanian individu, malah turut mempengaruhi corak pemikiran, tingkah laku dan masyarakat yang berinteraksi antara satu sama lain. Nilai-nilai murni seperti kejujuran, tanggungjawab, toleransi, empati dan semangat tolong-menolong merupakan antara prinsip utama yang ditekankan dalam Islam dan diterapkan dalam kehidupan seharian masyarakat. Sebagai contoh, amaran bersedekah kepada golongan yang memerlukan bukan sahaja dilihat sebagai satu bentuk ibadah, tetapi juga sebagai usaha untuk mengurangkan jurang sosial. Selain itu, sikap perhatian terhadap jiran yang ditimpa musibah atau bekerjasama dalam aktiviti agama juga berperanan dalam membentuk identiti masyarakat melalui norma dan adat yang selari dengan prinsip Islam. Ia bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan sesama manusia ke arah yang lebih membina masyarakat yang aman, sejahtera dan saling menghormati. Agama juga berperanan dalam membentuk identiti masyarakat melalui norma dan adat yang selari dengan prinsip akhlak Islam. Ia juga bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan
sesama manusia ke arah membina masyarakat yang lebih aman, sejahtera dan saling menghormati. Justeru dapat disimpulkan bahawa agama memainkan peranan penting dalam membentuk etika, moral dan nilai sosial dalam kalangan masyarakat, sekaligus juga menjadi asas kepada kestabilan dan keharmonian negara. Saya Zaidas Farizan binti Zainuddin akan meneruskan huraian iaitu mengenai adat resam dan tradisi. Adat resam dan tradisi merupakan elemen budaya yang penting dalam membentuk nilai sosial masyarakat Melayu. Amalan seperti kenduri, majlis perkahwinan dan adat kematian bukan sahaja mencerminkan identiti bangsa, malah menggalakkan kerjasama serta memperkukuh perpaduan dalam kalangan masyarakat. Melalui adat resam, masyarakat dapat mempelajari nilai murni seperti sikap bantu-membantu, menghormati tetamu, bertolak ansur dan menjaga maruah keluarga. Sebagai contohnya, semasa kenduri diadakan, seluruh komuniti akan bergotong royong dalam menyediakan makanan, mendirikan kemah dan menyambut tetamu tanpa mengira sosial atau latar belakang. Selain itu, adat resam dan tradisi turut berfungsi sebagai platform interaksi sosial yang dapat mengeratkan silaturahim antara jiran tetangga. Hubungan yang terjalin ini dapat mewujudkan suasana harmoni dan saling mempercayai dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi ini bukan sahaja mengeratkan hubungan sosial, malah memastikan nilai-nilai sosial yang positif seperti toleransi, kesopanan dan semangat kekitaan harus diwarisi dan diamalkan dari satu generasi ke generasi yang seterusnya. Nama saya Muhammad Kilau. Hari ini saya akan membentangkan tentang interaksi biologi dan budaya. Biologi dan budaya merupakan dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Kedua-duanya berfungsi secara interaktif, di mana aspek biologi menyediakan asas fizikal dan psikologi, manakala budaya berbentuk sistem nilai, norma serta peranan sosial yang menentukan corak kehidupan masyarakat. Interaksi antara biologi dan budaya menghasilkan keseimbangan dalam pembentukan identiti individu. Biologi menentukan ciri-ciri semula jadi seperti kekuatan fizikal, kemampuan reproduktif dan kecenderungan psikologi. Sementara budaya memperhalusi aspek tersebut melalui proses sosialisasi, pendidikan dan penghayatan nilai moral. Justru gabungan kedua-dua faktor ini melahirkan individu yang bukan sahaja berfungsi dari sudut biologi tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial budaya. Sebagai contohnya, seorang lelaki dewasa secara biologinya diharapkan memiliki kekuatan fizikal, namun budaya menuntut lebih daripada itu dengan menggariskan peranan sebagai ketua keluarga yang bertanggungjawab, berakhlak, penyayang serta berkeupayaan membuat keputusan yang rasional. Begitu juga seorang wanita yang secara biologinya berperanan dalam proses reproduktif turut dibentuk oleh budaya untuk menjadi ibu yang mendidik, menyabar dan berperanan penting dalam pembentukan nilai anak-anak. Hal ini menunjukkan bahawa biologi menyediakan potensi, manakala budaya mengarahkan potensi tersebut ke arah fungsi sosial yang lebih kompleks. Kesimpulannya, interaksi antara biologi dan budaya merupakan asas penting dalam pembentukan individu yang seimbang dari segi fizikal, emosi, sosial dan moral. Hubungan ini bukan sahaja memastikan kelangsungan hidup manusia tetapi juga menjamin keharmonian masyarakat melalui penghayatan nilai yang diwarisi dan dipupuhkan oleh generasi seterusnya. Saya Noraina Wadiha binti Zakaria. Saya akan menghuraikan secara menyeluruh tentang tajuk ini. Kesimpulannya, nilai sosial individu dan masyarakat terbentuk melalui gabungan aspek biologi dan budaya yang saling melengkapi. Aspek biologi seperti umur, jantina dan keupayaan fizikal menjadi asas kepada peranan sosial seseorang individu, manakala budaya pula membentuk cara peranan tersebut diamalkan dalam kehidupan seharian. Dalam masyarakat Melayu di Malaysia, faktor biologi ini diperkukuhkan melalui budaya seperti agama Islam, adat resam dan tradisi. Contohnya, umur bukan sekadar menentukan kedudukan sosial, tetapi turut disertai dengan nilai hormat menghormati yang diajar melalui budaya dan agama. Begitu juga peranan jantina yang membentuk nilai tanggungjawab, kerjasama dan keprihatinan dalam masyarakat. Keseluruhannya, interaksi antara biologi dan budaya membantu mewujudkan masyarakat yang harmoni, saling menghormati dan tanggungjawab. Oleh itu, keseimbangan antara kedua-dua aspek ini perlu dikekalkan bagi memastikan nilai sosial terus terpelihara dan diwarisi oleh generasi akan datang.